Semua, selamat datang kembali ke Taruka. So hari ini, pada video ini saya nak tunjukkan sedikit fungsi asas Taruka. Video ini pendek saja. So perkara pertama adalah log masuk ke akaun Taruka kita. So ini adalah feature atau fungsi yang terdapat dalam Taruka. So saya terangkan satu persatu lah. Di panel tepi kiri ni, so di sini ada invoice. So sistem Taruka boleh menghasilkan invoice untuk bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Selain invoice, kita ada juga quotation atau sebut harga. Kalau bisnes tuan-tuan dan puan-puan melibat quotation ataupun sebut harga kepada pelanggan, sistem Taruka boleh membantu bisnes tuan-tuan dan puan-puan. Okay, di bahagian bawah ni kita ada job sheet. Job sheet ni macam borang yang kita sediakan kepada pelanggan sebelum kita mulakan, selalunya untuk servis lah, macam servis repair aircon. Maksudnya kita sediakan borang untuk kita beri kepada pelanggan, dan kita tunjuk apa kerja yang kita dah buat dalam servis kita. So di bawah dia pula adalah recurring atau pengulangan. Maksudnya sistem Taruka boleh menghasilkan, kita boleh set dalam sistem Taruka untuk pengulangan. Maksudnya contohnya di sini, sistem akan ingatkan kita lah. Maksudnya dalam masa sebulan lagi kita nak sistem ingatkan kita yang invoice yang dah dikeluarkan bulan lepas perlu dibayar oleh pelanggan. Maksudnya kita nak kejar payment pelanggan lah. So kita boleh buat benda ni dalam sistem Taruka. So setiap kali kita log masuk, pada waktu yang kita set sendiri, sistem Taruka akan ingatkan kita lah. Di bawah ini pula adalah recurring. Recurring ni adalah fungsi untuk tuan-tuan dan puan-puan guna kalau kita nak hasilkan invoice yang berulang. Maksudnya kita ada pelanggan tetap kita yang setiap bulan akan gunakan produk atau servis kita. So kita malas nak setiap kali dia datang atau setiap kali dia nak gunakan servis atau produk kita akan buat invoice baru kan. So tak perlu dah. So kita just buat invoice yang berulang. Maksudnya kita set dalam setiap bulan, secara automatik sistem Taruka akan menghantar invoice baru kepada pelanggan kita. So maklumat semua kita setkan dalam sistem Taruka. So kita set tarikh bila yang akan dihantar. So sistem Taruka pada tarikh tersebut akan hantar sendiri ke email pelanggan tersebut. Okay. So di bawah pula adalah reminders. Reminders ni reminders ini dalam sistem Taruka, dia tugas dia adalah untuk mengingatkan kita. Maksudnya macam mana tu? So maksudnya kita ada quotation. Contoh kat sini kita ada quotation. Kita dah keluar quotation, dan kita kadang-kadang kita banyak berurusan dengan pelanggan. Bukan 1-2 pelanggan, boleh jadi 20 pelanggan setiap bulan. So kadang-kadang kita takut terlupa nak follow up. So kita boleh set dalam sistem Taruka untuk remind kita. So contohnya ni, ini yang upcoming. Maksudnya 24 bulan 6 ni pada pukul 12 malam, dia maksudnya quotation tu dah habis masa lah. So
kita sebagai pemilik bisnes akan follow up lah kepada pelanggan untuk follow up. Okay. So di bawah ini pula adalah expenses atau perbelanjaan. Kita nak track ataupun kita nak rekod perbelanjaan yang kita buat dalam bisnes setiap bulan. So pun Sisa Taruka boleh buat, maksudnya menyenangkan kita lah sebagai bisnes untuk kita track record kita perbelanjaan pergi ke mana. Kita nak upload receipt atau dokumen pun boleh, nak simpan receipt post sistem pun boleh. Dan kita ada summary. Summary ni rumusan lah apa yang bisnes kita dah gunakan untuk sepanjang bulan. Kita boleh set kepada sebulan ini atau bulan lepas, 3 bulan lepas, tahun ni atau tahun lepas. Ataupun kita boleh custom ni sendiri tarikh yang kita nak. Okey. Di bawah ni pula adalah payment, bayaran. Maksudnya kita nak rekod bayaran daripada pelanggan lah. Kita nak track record lah. So Sisa Taruka pun boleh membantu untuk kita track record. Maksudnya bayaran melalui payment gateway pun kita boleh setkan untuk kita simpan dalam sistem Taruka. Produk ini adalah tempat kita isi maklumat tentang produk dan servis kita, yang mana kita boleh gunakan nanti kemudian dalam invoice, dalam quotation dan juga dalam post system. Okay, customer pula. Customer adalah senarai pelanggan atau database kita sendiri. Kita boleh import, kita boleh export dalam bentuk Excel. Terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan, kita nak simpan database pelanggan lah. So memudahkan kalau pelanggan yang berulang atau pelanggan tetap kita tak perlu pening kepala nak isi setiap kali lah. So semuanya ada dalam Sisa Taruka. So okay, ini adalah post pula ada terbagi pada dua. Kita ada post untuk runcit dan post untuk restoran. Okay. Booking pula. Booking adalah kita ada feature booking. Booking ni kalau bisnes, contoh saya bagi bisnes gunting rambut atau barber. So pelanggan boleh book atau tempas slot mereka. Kalau mereka nak, mereka boleh buat begitu. So bisnes tuan-tuan dan puan-puan pun boleh gunakan sistem booking ni untuk pelanggan. So dapat lebih gah lah maksudnya. So semuanya akan saya ajarkan kemudian dalam video seterusnya. Okay, ini adalah statistik. Ini macam rumusan untuk setiap fungsi apa yang kita buat dalam Sisa Taruka, dia akan rekodkan. So tujuan dia kita nak kurangkan simpan rekod dalam fizikal, sebab waktu nak mencari nanti sangatlah pening kepala. So tak perlu, kita semuanya ada kat sini dalam satu aplikasi. Kita ada sistem payroll, kita ada tool PDF. Kalau kita nak edit dokumen apa-apa pun boleh ada dalam Taruka, tersedia juga untuk pelanggan. API doc ni untuk developer lah, mana kalau developer dia faham lah API ni apa kan.
So tak perlu terangkan kot. Ini subscription ni adalah senarai. Okay, dia tunjukkan apa tier plan kita, tier plan Taruka yang kita guna sekarang. So macam saya gunakan max current plan lah. Kita ada referral juga. Referral ni kita untuk dapatkan point lah, atau loyalty point, referral program. So total boleh baca sendiri. Kalau kita boleh kumpul point yang banyak, kita boleh redeem, upgrade account kita. So support ni, kalau tuan-tuan dan puan ada masalah mengenai sistem Taruka, jangan malu, jangan segan. Just reach out atau hubungi tim kami, dan kami akan cuba bantu daripada sana lah. Dan akhir sekali lah setting utama. Setting utama ni tuan-tuan boleh letak nama atau upload logo company, nak bagi nampak proper lah. Ini profile, post punya setting, loyalty point system punya setting, booking punya setting, kita login history, kita ada tu factor authentication untuk keselamatan akaun kita. Kita ada integration bahagian payment gateway kat sini juga. Nak connect dengan WhatsApp, kalau kita guna invoice nak hantar melalui WhatsApp pun kita kena connect kat sini, integration dia. Ni developer ni, API ni untuk programmer lah. Dan di bawah sekali saya nak tunjukkan kita ada team ini saya set kepada dark team. Kita ada light team. Standard kita by default dia akan set kepada light. So macam mata saya sakit sikit kalau light team ni, boleh tukar kepada dark. Bahasa pun kita boleh tukar kepada bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Okey, rasanya itu saja daripada saya. So apa-apa, kalau ada masalah macam biasa, hubungi support tim kami. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih.